hari-hari yang dia tak pergi sekolah tu, saya berdua dengan dia kat rumah. Saya ada rasa sedih tu, ya Allah, aku tak boleh nak ajar dia ni, tapi aku tak mampu juga nak hantar dia sekolah hari-hari. Penyanyi Azmi Saad berkongsi perkembangan terkini anaknya Kalisa Inshira yang kini sedang menjalani program intervensi awal EIP. Menurut Azmi, meskipun masih belum mampu bertutur, namun anaknya mula menunjukkan perkembangan positif sejak mengikuti sesi terapi secara berkala. Walaupun kos rawatan dan terapi yang perlu ditanggung agak tinggi, namun Azmi percaya pasti ada rezeki buat mereka berdua. Jom kita dengarkan perkongsian lanjut daripada Azmi Saad tentang perkembangan anaknya itu. Anak masih menjalani program EIP, Early Intervention Program. Seminggu 3 kali memang akan hantar ke sekolah dia lah. Masih dalam proses lagi lah, belum bercakap lagi, tapi dah ada improvement juga. Banyak benda-benda yang positif yang dah ada perubahan pada dia lah. Memang saya akui kos untuk EIP ni memang mencabar, memang agak menipiskan dompet lah. Sebelum Kalisa lahir ataupun waktu awal-awal Kalisa lahir pun kita punya kos sara hidup pun memang cukup makan di Kuala Lumpur ni kan, dengan nak bayar loan rumahnya, dengan transport, tak campur kos sekolah Kalisa ni. Memang kalau ikutkan fikiran ni rasa macam memang tak akan cukup, tapi memang saya yakin, ataupun saya dan isteri kita yakin yang Allah yang bagi rezeki. Jadi kita yakin yang bila Kalisa lahir, dia pun bawa rezeki dia sendiri, dia bukan ambil rezeki saya kan. Jadi apa yang ada tu kita korbankan sedaya mungkin lah. Sebab kalau saya boleh kongsi kan, sekolah dia seminggu 3 kali, jadi sebulan kos dia tu 1,000 untuk itu saja EIP. Tapi dia perlukan juga kos terapi cara kerja. Dia perlukan seminggu sekali, kos sebulan dalam 700 lebih macam tu. Kalau sebulan tu 5 minggu, dia kena 700 lah. Jadi kalau 4 minggu 600 lebih macam tu. Jadi itu saja 1,700. Sekolahnya pun tak dapat hari-hari, memang agak mahal. Lepas tu cikgu dia pula cadangkan lepas ni kena ambil speech therapy pula. Speech therapy pun kos dia macam tu 700 lebih. Jadi kalau nak kira betul-betul lah dia punya kos tu memang agak tinggi lah. Dan cuma kita bagi apa yang termampu dia setakat ni, tak terdaya nak kejar dia punya kos tu. Bila Kalisa lahir, sejujurnya saya betul-betul rasa ujian sebagai OKP Pelihatan tu sangat mencabar berbanding kerja-kerja saya yang sebelum ni kan. Inilah cabaran sebenar jadi OKP Pelihatan. Malah kalau jujur saya boleh katakan, saya pernah rasa macam, ya Allah, susah ni. Patutlah Allah janjikan bila dia tarik nikmat kelihatan tu, dia jamin masuk syurga. Sebab memang susah kita nak besarkan anak dalam keadaan kita tak boleh melihat. Kalau ikutkan hati saya nak hantar hari-hari lah ke sekolah tu, supaya dia lebih banyak masa di sekolah dan lebih banyak orang boleh ajar dia lah. Macam saya kalau di rumah, banyak benda yang kita terbatas kan. Memang ada masanya kalau hari-hari yang dia tak pergi sekolah tu, saya berdua dengan dia kat rumah. Saya ada rasa sedih tu, ya Allah, aku tak boleh nak ajar dia ni, tapi aku tak mampu juga nak hantar dia sekolah hari-hari. Jadi memang kita ada rasa sedih tu. Bukan kata kita tak usaha kan, kita dah usaha juga untuk tambah pendapatan, tapi dalam keadaan ekonomi sekarang ni memang mencabar, dan saya rasa memang susah kita nak tambah pendapatan untuk kita cover kos sekolah dia. Dia bukan lebih pada terbeban dengan kehadiran Kalisa tu, tapi kita penat memikirkan apa yang boleh kita buat supaya kita dapat bantu perkembangan Kalisa tu. Itu je lah yang saya rasa macam mencabar sikit.